Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, kita nak kayuh mountain bike lagi. Tapi hari ni Gaban tak berseorangan. Kita bersama Toba. So trek mana yang kita nak masuk hari ni? Korang layan video ni, okay? Let's go. Lupa nak set GPS lah. Hari ni kita santai-santai je guys. Tak ada nak papah pun. Tak ada nak target, laju-laju buat time ke apa tak ada. Kita hari nak sonok-sonok je. Okay, GPS ready. Bising habiskan kau Toba. Macam ada enjin. Masih api dari fly. Ada orang sembang ke. Sekarang baru balik jogging. Masa masakkan kau tu tengah nak pergi jogging ke tu? Hah? Jauh ah? Alah, 5 kilo je. 5 kilo je. 5 kilo pace 5. Kelima. Tengah-tengah ni pun tak boleh pakai dah. Kalau naik bukit, slip. Pakai paling kecil lah. Hey! Wah, baring! Banyak teruk dah gear ni. Hah? Ni 300. Apa dia? Ni diorang 12 kilo. Belakang je lah. Dapat keset. Keset? Ha? Keset shifter RG. Oh, okey ke? Kran Rantai tak dapat? dapat. Oh. Kran abang beli sandring je lah tukar situ. Oh. Pakai get kran ni balik. Boleh juga Beli kat mana? Tu dia 300 lebih. 12 Eh, kilo. boleh masuk ni 12 speed. Hub ni. Ring kena tengok. Hak dia. Okey, Toba suggest Gaban upgrade kita punya gear set. Sebab dah banyak lompat-lompat gear ni. Nak kayuh pun tak selesa. Terpaksa lah. Tapi kalau dah tukar nanti kena kerap kayuh lah. Tidak rugi. Kau tengok ni. Ha. Dia apa? Kena lompat. So trek yang kita masuk ni macam biasalah trek yang abang pernah masuk sorang-sorang tadi, tapi kita masuk daripada atas turun ke bawah. Hari ni kita nyongsang daripada bawah ni naik ke atas. So hari ni tak ada downhill lah. Kita banyak bukit hari ni. Kita buat laju je ni. Dia hafal jalan. Aku tak hafal jalan. Tak tahu tonggeng kang. Elok boleh kayuh, boleh berlari. Jatuh basikal, sidai. Aduh weh. Hari ni layan bukit lah Panjang kan bukit dia? Papah je. Baik klip boleh buka. Sini. Betul lah. Sebab dia ada dua sempang ni depan ni kan. Aduh. Tak masuk lagi. Ni kan boleh terus. Kau depan nampak apa? Tiga balam ni. Tak masuk lagi. Nak beli yang atas bawah klip lah. Pedal. Susah lah kalau sebelah petang-petang, sebelah klip. Konon-konon kayuh petang pakai kasut biasa atas, kasut klip bawah. Tapi kalau dah masuk off-road ni, tetangga nak masuk balik jenuh. Hari ni kita layan bukit guys. Harap-harap tak pancit lah. Confirm pak jalan ni? Betul jalan ni? Kacau. Nak lalu situ. Tu laluan lembu tu. Hari ni kita banyak bukit guys.
Nanti kita upgrade kita punya basikal 12 speed. Sekarang ni 10 speed je. Zaman bila 10 speed? Kita nak upgrade ni bukannya nak serius berkayuh sebab dah rosak lah. Kita punya ni dah rosak, dah slip. Nak kayuh pun tak sedap, kadang-kadang kita tukar 12 speed. Kita mengikut perkembangan teknologi sekarang. Okay, laju juga tobak ni. Naik bukit nanti jangan ada slip je. Penat mengayuh. Harap angle kamera okey kat leher. Tak ke bawah dan tak ke atas sangat. Cun-cun. Uyuh. Layan guys petang-petang macam ni. InsyaAllah. Laju tobak ni. Oh, ni tengah sungai. Sungai banyak ikan keli. Woi! Ha? Oh. Mata pedih ah. Tu apa kerbau ke tu? Tu. Kepala je tu. Ha? Apa tu? Ha? Kepala tu. Mata pedih. Jom. Air naik sikit lah tu. Tu apa tu, Pak? Lain macam je tu. Kelapa kot. Oi! Ungkit. Stop pula kat situ. Seram juga tengok air tinggi-tinggi ni. Sekejap, Pak. Alah, kelip tak pasang. Yeah. Kelip tak masuk. Payah juga kelip-kelip ni. Aduh. Kaki pula tak kuat. Dengan bersekerunya. Okey, jom. Uish, bunyi apa tu, Pak? Bunyi melompat je tu. Pak, sini jap, Pak. Sini jap. Cuba aku pakai terbalik, rakam je ke banjap. Ngam tak? Pelik tak kalau air balik? Sini. Cuba kau macam mengayuh, sikit tak? Oh, dia tercabut ni kan? Cabut? Rasa-rasa macam dia tercabut tak? Entah. Rasa macam je. Dapat rakam sikit jadilah. Sekejap, dia mendongak. Okay. Okey, Ngam. Alright, Ngam. Ha? Oi. Uphill. Mengona-ngona dia. Cabutlah, pegang je sekejap. Boleh. So kita punya angle kamera, kita minta tolong leher tobak merakam tapi tak cun. Dia punya orang panggil apa? Holder Dia mengganggu kayuhan tobak. Terpaksa pegang. Tapi tak apa dah, dapat rakam gambar sikit bukit ni jadilah. Aduh. Tunduk sikit, Pak, tunduk sikit. Dongak. Gitu. Alamak, klip cabut pula. Aduh. Kita dera tobak naik bukit sebelah tangan. Kalau tak dia laju. Aduh, penat. Biasa turun bukit je ni. Hari ni kita menyongsang. Aduh. Penat. Weh, tak habis lagi. Penat weh. Ya Allah. Tak habis. Berhenti lah, Pak. Berhenti lah, cabut.
Ni sayang kau. Tarik Okey. Saya tukar angle. Dah 12 speed tu ya. Nak pakai berapa? 20. Kita tukar angle. Dekat leher gaban pula. Oi, benar. Benar. Alah kelip ni. Ha. Ho. Ha. Ho. Ha. Ho. Ha. Tenaga dah habis. Jogging. Ada lagi. Mampus. Ni kerbau Bukit kerbau. Ha. Ingat duk rumah main pun ni. Ha. Boleh tarik nafas sikit. Ada sikit lagi. Alhamdulillah. Klip ni buka lah. Bosan tu. Binatang. Downhill. Merasa sikit downhill. Ada endon keluar ikut depan ni. Malah top. Oi. Aku ingat anjing. Bantai. Langsung. Aku ingat ada anjing. Ya, nyala. Dia ingat aku kuat sangat. So aku jalan dulu. Aku tak larat kat ni. Weh, nanti nak tembus Kiambang tu.
Boleh tahan kat tu. Alah. Ha. Macam dari sana je elok. Dari sini sakit. Mampus. Pergi. Woi. Panjang. Baru 2.8 kilo. Betul lah guys. Pak. Jap, mic cice. Mic cice. Kita punya mic cice guys. Mana dia? Oh ni ah. Nasi nampak, nasi perasan 1,000 lebih. Holy land. Ada. Mic ni siapa? Alih. Konon-konon tak boleh dibasah. Alih-alih. Ha. Basah-basah lah mic. Yang penting tak cicir. Jangan rosak je. Masuk air. Air peluh kat tu. Downhill guys. Betul ke pak? Oh jalan ni baru ingat. Jam telah menunjukkan 6.38. Laju je bak ni. Kalau jatuh sakit juga ni bak. Kau jangan buat pasal bak. Aku takut sakit. Nanya Pak Karim. Wih, terbang dia. Canai. Dia canai je. Obat canai guys. Aduh, klipnya asyik tercabut je kaki belah kanan ni. Bosan pula. Salah setting ni. Uphill. Sikai uzo. Poprak ni bukit. Tak ada tinggi mana pak? Si biasa je. Tak tinggi mana bukitnya. Sedap-sedap peha lah. Oh.
Downhill. Oh, best. Best. Lega. Off-road kot. Ha. So Tobak akan balik ke bandar Sungai Buaya, Gaban akan balik kampung Sungai Buaya. So kita akan terpisah dekat corner depan ni. Main sekali lagi. Dah pukul apa dah? Nampak satu. Tak nampak lah. Okay. Okay sama. Jumpa lagi. Bye guys. Bye. Alhamdulillah dapatlah layan. Lebih kurang berapa kilo? 4 kilo lebih. Sampai rumah 6 kilo lah. Macam biasalah trek ni 6 kilo. Cuma hari ni kita menyongsang. Tapi parak juga menyongsang. Mainkan bukit je. Letih. So Tobak tu anak buah Gaban anak kakak Gaban. InsyaAllah nanti kita cari 2-3 rider lagi. Kita akan layan lagi trek ni. Mungkin masuk awal sikit kita buat 2 lap ke. Selap memang penat tapi tak puas. Sebab off-road ni lebih kurang dalam 4 kilo lebih, 5 kilo je. Kalau start pada Magaban 6 kilo lebih lah, 6 kilo gitu lah. So ni tak ada apa dah. Kita terus balik jalan ni. Jadi Gaban tamatkan dulu lah video ni, tak nak panjang-panjang, nanti korang bosan kan. Jadi terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye bye, jumpa lagi.